Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kopi aplikasi bagi bahagian perkongsian bahan. Kemudian kita scroll ke bawah, carilah sekolah rendah. Di bahagian ni dia ada kategori untuk pentadbiran. Bukan pentadbiran, kurikulum. Okay, tapis. Dan di sini kita ada ERPH untuk sekolah menengah dan sekolah rendah. Okay, contohnya kita nak ambil sekolah rendah, kita klik pautan. Okay, tunggu sekejap. Okay, kat sini dia ada button copy app. Klik copy app dan kita login menggunakan akaun Delima kita. Sama ada Gtolak ataupun CM1 atau admin. Klik pada akaun Delima kita, klik continue, allow. Okay, tadi dia tak panggil lagi copy tadi. Tadi dia panggil untuk proses sign in ataupun log masuk. Okey, kita klik semula copy app. Barulah kita tukar nama, contohnya SK01. Okey, tukar nama, barulah kita copy app. Okey, dua kali kita klik copy. Satu, copy untuk register, sign in. Ataupun kita panggil, kita panggil login, sign in. Macam-macam lah. Okey, kemudian kali kedua, kita copy, barulah kita rename untuk kita copy daripada aplikasi tadi, sampel kepada aplikasi sekolah kita. Okay, sambil-sambil tu saya cari nama logo lah. SK Mulung 1. Image. Ini adalah logonya. Kita ambil dulu logo ni. Kita download. Logo ni kita download terlebih dahulu. Okay, dan logo ni tak clear. Kita minta Gemini untuk clearkan. Okay, kita buka Gemini. Dan kita minta dia clear. Upload file gambar kita tadi. Okay, kat sini kita masukkan prompt. Saya nak gambar di atas lebih jelas. Okay, kita nak gambar ni lebih jelas. Tool kita pilih create image. Thinking kita ambil lah Pro. Okay, dan kita klik submit. Kalau tak ada Pro, ambil Thinking tak apa. Kalau ada Pro, ambil Pro je. Okay, klik submit. Okay, nanti dia akan berikan kepada kita image yang lebih jelas. Sambil-sambil tu kita tengok lah. Tak siap lagi. Kita tunggu dia 100% barulah kita boleh tukar image-nya. Okay, sekejap. Okay, sedang tukar image yang blur tadi kepada lebih jelas lah. Saya nak gambar di atas lebih jelas. Okay, kita tunggu sekejap lah. Gambar dah siap. Kurang je. Okay, tak apalah, kita anggap jelas. Kita download. Dan kita kena buang. Kita kena remove background dia. Okay, untuk remove background, saya masuk dalam Photopea. Okay. Start using Photopea. Dan kita open daripada laptop kita. Okay. Dan kita gunakan klik, hold, ambil magic eraser, kita klik lah tepi ni. Okay, dan kalau ke atas ni banyak kosong, kita gunakan potong. Okay. Tarik. Save. Dan file. PNG. Dan kita save. Okay. Okay, kita buka lagi. Ni dah siap. Jadi untuk tukar logo, dalam ni dia ada logo. Jadi untuk tukar logo ni saya tutup dulu. Okay, logo yang dia bagi ni. Buka tab baru, kita masuk dalam Drive. New. Kita kena upload logo tadi. File upload. Okay, logo yang kita dah tukar tadi. Gemini generate.
Okey, kita pergi bahagian, okey, buka icon mata dulu. Info, dashboard, edit logo. Edit logo, custom, dan kita klik file hitam daripada Google Drive. Letaklah sini Gemini. Okay, klik dan select. Okay, logo dia dah tukar. Sekarang ni kita nak nama pula. Ini, nama ni, UX. Kita paste. Klik tempat lain, dia akan berubah. Okay. Kita nak warna lain lah. Untuk warna lain, info, dashboard. Jadi, tunggu balik. Contohnya saya nak warna biru dan biru gelap. Okey, dah. Save. Okey, seterusnya saya nak linkkan folder tadi. Saya nak linkkan folder Google Drive. Jadi saya masuk semula daripada, kalau kita buka MyERP ni tak boleh, kita buka sebagai admin lah. Pengguna ERPH save. Okey, contohnya kita klik sini, kita jana semula ni. Jana semula. Nanti dalam drive kita akan ada satu folder ERPH lah. Admin, resource. Okay, kita buka kita punya folder kat atas. Klik. Buka ikon new tab. Okay. Kita cari ERPH kat sini. Okay, kat sini kita share lah. Share. Anyone. Dan kita copy link. Link done. Masuk semula, klik 3 titik, 3 garis, tiga ni, bahagian edit Google Drive. Edit. Yang asal kita buang dan kita paste yang baru. Okay, save. Itu proses untuk kita nak custom. Okay, kita pergi bahagian record ERPH. Ini yang asal ni kita boleh pilih je, move. Dia akan tinggal satu folder je. Okay, dalam MyERP pun kita buang yang default ni. Pilih je. Okey, dah siap. Last sekali kita klik nak deploy. Kita kena deploy lah aplikasi ERPH kita ni. Okay, kita tunggu sekejap untuk dia deploy. Deploy tu publish lah dalam bentuk rasmi. Okay. Pastikan tak ada error. Ni bukan error ni, warning. Okay, move app to deploy state. Dah deploy, kita akan share lah. Klik ni, share link dan kita ambil install. Kita hantar ke WhatsApp, ke Telegram, cikgu-cikgu sekolah kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.